Hello, percayalah, ku kan hulurkan tangan bila engkau memerlukan. Jadi tolong jangan segan. Hai, saya Dr. Syuhaida, saya pakar psikiatri. So, hari tu kita dah bercakap macam mana untuk mendapatkan rawatan di klinik pakar psikiatri. Tapi sekiranya anda dirujuk oleh ataupun dirujuk ke Jabatan Kecemasan untuk masalah psikiatri, apa yang akan berlaku pada anda di situ? Okay, so let me tell you. So sekiranya anda dirujuk, okay, ataupun anda pergi ke Jabatan Kecemasan di hospital atas masalah mental yang anda alami, so pada mulanya, okay, yang akan berlaku pada anda mula-mula memang anda kena register lah, ya. Akan anda diregister dan anda akan dilihat oleh doktor di bahagian kecemasan dan anda akan ditriagekan. Ditriagekan maksudnya anda akan dinilai mengikut tahap keterukan dia, sama ada anda perlu dilihat di red zone ataupun perlu dilihat di yellow zone ataupun perlu dilihat di green zone, ya. Dan anda tidak semestinya dirujuk terus kepada doktor pakar on-call, ya. Tetapi doktor di bahagian kecemasan akan melakukan beberapa pemeriksaan dahulu, ya. Mereka akan melakukan beberapa penilaian terlebih dahulu, antaranya adalah mengambil ujian darah, ya. Ujian darah melihat kalau ada kalanya, ya, mungkin kita ada masalah kesihatan, mungkin kita ada masalah kemurungan, tetapi mungkin disebabkan oleh masalah thyroid, ya. Jadi masalah organik. Jadi kita nak rule out kan masalah organik tu dulu. Jadi pertama mereka akan ambil darah, keputusan darah dulu, ya. Ada kalanya mungkin kita bawa mak ayah kita, tiba-tiba selama ni okey, tiba-tiba bersikap agresif, bersikap tiba-tiba macam paranoid, kan. Tapi bila kita ambil darah, kita tengok memang banyak electrolytes, ya, ataupun macam kita tengok keputusan darah tu tidak bagus. Jadi mungkin disebabkan itu, jadi pesakit dia datang dengan masalah medical ataupun delirium, ya. Dan ini bukan masalah psikiatri. Jadi berdasarkan keputusan darah tersebut, maka kita akan tengok sama ada perlu atau tidak di-refer ke jabatan ke doktor on-call psikiatri, ya. Dan tapi sekiranya di keputusan darah okey, cantik, ya, tiba-tiba lepas tu kita pun ambil ujian air kencing juga, tengok sama ada pengambilan dadah ataupun tidak di situ, ya. Kadang-kadang nampak okey, kan, nampak handsome, ya, nampak bergaya, macho dan sebagainya. Tapi bila kita ambil urine, tengok positif pula cannabis, positif pula syabu, methamfetamin dan sebagainya. Dan ini boleh menyebabkan pesakit mendapat psikosis. Jadi di situlah psikosis ni, di mana pesakit datang dengan halusinasi, agresif, ya, dia merasakan delusi dan sebagainya. Jadi di situ sekiranya segala pemeriksaan darah normal, okey, dan ada kalanya kita akan request atau kita minta doktor di bahagian kecemasan untuk buat radiological pemeriksaan radiologi, ya, pemeriksaan radiological imaging, ya, di mana kita akan buat scan otak, ya. Kadang-kadang patient datang, ya, umur dalam 50 tahun, 60 tahun, ya, datang dengan abnormal behavior which is not common, ya. Bukan biasa untuk pesakit mental dapat masalah kesihatan mental, kemurungan, psikosis dan sebagainya pada umur yang begitu banyak. Jadi kita nak rule out, kan, kita nak mungkin pesakit ini mengalami masalah stroke, tetapi ingat, stroke tidak semestinya dia sebab otak kita ni ada banyak bahagian, ya. Kalau dia stroke dia memang dekat bahagian temporal, ya, bahagian parietal yang fungsi pergerakan badan kita, mungkin kita akan lumpuh. Tetapi kalaulah stroke tu di bahagian frontal, jadi mungkin pesakit akan datang dengan agresif, pesakit akan datang dengan paranoid, dan bila kita buat CT scan, kita tengok ada masalah vaskular dan sebagainya, ada masalah stroke dan sebagainya, tetapi stroke yang tidak melibatkan kelumpuhan. Jadi kita rule out segala masalah organik dan kita akan tengok kalau ada masalah-masalah lain. Dah rule out, dah clear semua tu, dan memang confirm ini memang masalah psikiatri, barulah anda akan di-refer kepada doktor ataupun pegawai perubatan psikiatri yang bertugas on-call pada malam tersebut. Jadi jangan takut untuk datang hospital, ya. Anda perlu dapatkan rawatan yang tepat untuk masalah anda. Jaga diri, ya. Tanda pangkah, kita jaga kita. Tanda pangkah, our mental health matter. Tanda pangkah, let's fight the stigma. Till then, take care. XOXO. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye.